Hai guys, aku pergi ke Melati Cafe di Jalan Bumbu Tanjung Karang. Dekat sini makanannya lebih kepada western food. Okey, ni aku order air mango. Order nasi putih. Okey guys, aku order coleslaw. Kemudian order chicken chop crispy. Chicken chop crispy dia letak sos black pepper, ada french fries, dan ada coleslaw. Dan order lamb chop dia letak sos black pepper, ada french fries, ada letak coleslaw sikit. Okey, sekarang aku nak try chicken chop crispy. Bismillah. Wow, rasanya sangat sedap dan rasa betul-betul crispy. Okey, chicken chop ni dia cicah dengan black pepper. Okay, nak rasa lagi sedap, aku cicah chicken chop ni dengan coleslaw. Guys, cicah dengan coleslaw kan, rasanya lebih sedap and rasa lebih lemak. Okey, sekarang aku nak makan dia punya coleslaw pula. Coleslaw saja guys. Wow, sedap gila coleslawnya. Okey, sekarang ni yang aku tunjuk ni lamb chop guys. Wow, tak sabar aku nak try lamb chop ni. Tengok macam sedap gila. Dari kat rumah Malaysia. Tak jadi orang buat. Salak lagi.